Februari 1960, projek pembukaan tanah rancangan yang pertama di Selangor bermula. Pada hari ini dalam tahun 1960, projek pembukaan tanah rancangan yang pertama di Selangor, iaitu di Sungai Tekali, Hulu Langat dimulakan. Projek ini dijalankan di atas tanah seluas 1,200 ekar yang akan dimanfaatkan untuk membina penempatan dan membangunkan ekonomi. Setiap penduduk yang terlibat dalam projek ini diberikan 7 ekar tanah untuk menanam getah, 2 ekar tanah untuk kebun dan suku ekar tanah untuk membina rumah. Memandangkan kelompok pertama penduduk di sini adalah pelopor kepada tanah rancangan ini, maka pihak Kerajaan Selangor akan membantu memberikan benih pokok getah. Pembukaan tanah rancangan ini adalah permulaan kepada usaha Kerajaan Selangor untuk membuka seluas 8,000 tanah rancangan di seluruh Selangor.